Ya, solat ni perkara perlu buat setiap hari, 5 kali sehari. Bagi yang fardu tu, belum lagi dikira pelbagai jenis solat sunat. Benda kalau dah jadi rutin, asyik perlu buat tiap-tiap hari, maka kadang-kadang kita rasa seperti sekadar mahu melepaskan kewajipan saja, atau kita melakukan secara biasa-biasa saja. Yelah, baru buat fardu zuhur, kejap lagi nak masuk waktu asar, kena buat lagi kan? Ya, benar. Tidak mudah untuk kita sentiasa bersedia mengerjakan solat fardu secara yang terbaik setiap kali masuk waktu solat. Kadang-kadang leka, malas, sibuk benda lain, ada gangguan atau terasa lemah, kurang motivasi. Macam-macam lah. Dah tak apa, yang dah berlalu, sudahlah. Mulai sekarang, kuatkan semangat, tekatkan disiplin. Ingatkan perkataan ini, disiplin. Kita mesti ada disiplin dan patuh disiplin dalam setiap solat fardu. Buatlah perancangan dan bila sampai ketetapan masa ia perlu dibuat, maka buat. Itulah disiplin. Tak kisahlah ada motivasi diri ataupun tidak, lemah atau kuat, malas atau rajin. Buat sebagaimana ditetapkan pada disiplin solat fardu. Contohlah bagi lelaki, bila saja azan dilaungkan, terus bersiap dan pergi solat jemaah di masjid. Tak kira dalam apa jua situasi atau keadaan, bangkit, bersiap, berwuduk dan pergi. Pengecualian hanya pada kes-kes emergency. Selesai. Semoga dengan itu kita dikira memelihara solat sebagai satu syarat melayakkan kita untuk mewarisi syurga Firdaus sebagaimana disebut dalam surah Al-Mu'minun. Wallahu a'lam.